Strike! Strike! Woo! Hello, Assalamualaikum and selamat pagi. Kita jumpa lagi kali ni. So kali ni aku berada dekat Sungai Kenering di Kampung Sawah Lenggong, dekat dengan Grid Perak. So hari ni kita target nak cari sebarau. Kami ramai hari ni 4 biji bot. So hari ni aku nak yang kecil. And tengok ayak macam besar, tapi apa pun kita cuba tengok lah. So jom kita saksikan aksi hari ni. Okay. Oh, mana sana? Allah. Air memang tinggi. Ayak memang tinggi, nampak batu-batu semua tak nampak. Selalunya kami casting akan target batu tu, tapi keadaan macam ni memang batu kena gelam habis. Contoh macam situasi sekarang tak apa sesuai, memang tak sesuai. Susah lah nak mancing, susah nak target ikan sebab air tinggi. Ikan mungkin duduk bawah, dia payah lah nak nampak kewang. Tapi tak apalah, kita cubalah tengok pun sagi ayak turun apa semua. Kita ambil peluang window tu lah. Tapi apa pun kita usaha tengok lah macam mana. Berserah lah, harap ayak tu pun dah segi baru boleh main. Macam sekarang ni rasanya santai, ronda je lah. Itu biasa duduk nganguh situ. Tak nak makin ni. Masa tu mereka tak kacau lagi kot. Tapi duduk lama sikit kan, tiba-tiba ayak naik laju. Nak turun ayak laju. Bahaya tu. Kena lah. Balik mana sana? Strike! Strike! Woo! Alhamdulillah kena. Duk boiling kat sini duk main. Alhamdulillah. Gari ada dalam. Ya. Ya, nak ambil gari, nak ambil kamera. Ada boiling. Pusing. Alhamdulillah guys. Pagi-pagi dah kena rasa kok. Saya tak ada rasa mana, tak sampai sekilo pun. Okey lah makan popper, Yozuri popper. Top water. 9.30 pagi kena. Mantap guys.
Ya. Nasib ah. Boiling. Ha. Oh, hambat tu. Tak rasa apa pun. Dia hambat nak ikan yang lari. Oh. Ui. Boleh. Saya tengok nampak. Oh, nampak macam saiz kan? Oh. Kedua belah guys, kita rehat dulu. Yang member kita kecil. Dia memang out of service lah. Ajak mengai hari ni dia kena emergency. Cerit berik pula, habis tenaga. Ni macam mana tu? Rehat dulu lah. Menu kita ni Maggi lontong kot. Raya lontong lah. Ini satu special request ni. Mungkin orang kata tak sedap kot, tapi aduh, kena pula kecil pula masak. Lontong punya ni. Dia bau bawang putih. Wangi. Oh, cukup bedok ayak ni. Ha? Ayak dah ada ni je. Cukup bedok. Masak dah Maggi kita. Maggi lontong. Lontong. Okey, mai. Boleh? Tahu. Lepas tu, bila makan, kawan siap masak. Tak apa, makan dulu. Ayam. Merajuk. Susun ikat tulang-tulang. Boleh masak dia kata macam ni kata. Tembok apa tu? Okey, aja dia ni guys. Kita rehat dulu lah. Makan dah. Pukul 1. Tidur dulu lah hemok. Di tengah pulau, dikelilingi sungai. Okey, jadi lah Lena tu. Cuaca ayak pun nampak macam okey. Tadi dia buka pintu ayak tapi macam tak tinggi sangat lah. Masih boleh mengai. Tapi kita try sampai petang. Tak expect banyak lah. Enjoy dah lah. Aduh, alhamdulillah. Jom 245 kita sambung pula. Kilat tu. Buru guys, kilat menyambar. Kita lari rehat dulu, biasa kena dah angin macam ni. Tengah sungai pun angin tu. Lain macam ni. Okay guys, so kami terpaksa berehat lah. Hujan lebat lah. Hujan lebat, angin kuat dan kilat guruh. So sekarang pukul 4 macam tu, 4.22 minit. Kami rehat dulu lah. Tak tahulah ada rezeki ke tak nak sambung petang ni. Kita tengoklah macam mana.
Sambung lah guys, 4.46. Dah berehat hampir-hampir setengah jam macam tu lah. Hujan lah, tunggu hujan. Kita sambung lah, sambung. Nampak pala ore-ore dah ni. Kena. Nak telan seekor. Tahan duk biasa. Meletup satu. Ni kecil kan? Taruh tu. Saya ambil gambar tadi. Ha? Pisang. Tapi air kecil tak boleh lah air. Ya. Pisang kena sekali. Sak tengah sebelah. Ha? Jom. Jom. Kalau gelap oh boleh. Tahu jalan lah. Kalau tu Dekat ni je lah. Okay guys, alhamdulillah setakat ni sajalah trip video kali ni. Hasil hari ni 2 ekor tu saja. Kami 4 biji bot, 8 orang. Aku rasa 2 ekor tu saja yang berjaya didaratkan. Ikan aku 2 ekor strike tu. 2 ekor tu. Hari ni ayak tak apa cantik lah. Pagi tadi ayak tinggi, lepas tu ayak surut sekejap. Masa ayak surut sekejap tu yang aku dapat 2 ekor tu. And then lepas tu dia buka balik pintu panggang, buka balik ayak tinggi. And then hujan, jadi ayak keruh, jadi payah balik lah. Tapi apapun alhamdulillah aku masih ada juga 2 ekor tu. So apapun, kita akan jumpa lagi next video. Bye. Assalamualaikum.